Dulu kita banyak tinggal semayang. Boleh tak kita nak qada semua waktu solat dan kita, daripada kita balik sampai kita jaga solat sekarang ini. Sebab dah ingatlah banyak mana tinggal. Jawabnya, bayarlah. Kenapa? Tidak ada tertib. Qada tidak ada waktu. Yang ada waktu, tunai. Kita abang mau kuta tadi, wajib yang ada waktu, yang tunai. Bila sudah tidak tunai, dia menjadi zimmah, menjadi hutang. Bila hutang semayang, tidak ada waktu. Mana boleh qada zuhur dalam waktu asar, qada asar dalam maghrib, qada maghrib dalam subuh, qada subuh dalam isyak, qada isyak dalam maghrib. Boleh berlaku. Dah wajib dah ikut tertib? Tidak wajib. Sunat kata setengah ulama, ikut tertib. Mana subuh dulu, baru zuhur, baru asar, baru maghrib, baru isyak. Dah kita dah ingat banyak mana? Qada dulu. Dah bila nak berhenti? Sampai satu masa nanti akan ada insya-Allah perasaan dalam hatimu, rasa-rasa sudah lebih boleh berhenti. Tinggalnya 40 tahun, qada baru 2 minggu, berasa lebih dah.